Dimaksudkan dengan musalsal bil awwaliyah. Ini satu istilah ilmu hadis. Hadis musalsal ialah hadis yang menggambarkan perbuatan ataupun keadaan ataupun kata-kata Rasulullah SAW secara terus menerus diriwayatkan begitu. Diriwayatkan begitu. Misalnya Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, ketika itu dia naik di atas kudanya dan sebelah kaki dia berada di tempat letak kaki itu. Sambil itu dia kata, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ketika itu, jadi perawi dia di kalangan sahabat ni, dia pun cerita macam tu juga dia buat, walaupun dia tidak berhajat pada ketika itu naik kuda. Dia bukan nak pergi perang pun, tapi bila dia nak sampai hadis tu, dia pergi buat gitu. Dia cerita Rasulullah ketika dia sampai ke hadis ni beginilah. Lepas tu dia cerita, dia buat tu. Yang ambil daripada dia, tabi'in lah pula kita kata, lapis tabi'in, dia buat gitu juga sampai kepada pengarang kitab hadis tertentu. Macam itulah buat. Itu satu cara. Banyak lagi yang lain-lain. Banyak lagi. Itu contoh saja. Itu dikatakan hadis musalsal. Hadis musalsal. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi di setiap peringkat dengan meniru perbuatan atau ucapan atau apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu. Itu musalsal. Kemudian dalam musalsal itu dia ada satu musalsal, ada musalsal bil musafahah, ketika beriwayatkan dia sambil bersalam, macam-macam lah. Ada ketika dia riwayat dia pegang-pegang janggutnya, dia guris-guris dengan kayu di tanah. Itu semua termasuk dalam musalsal, dengan syarat orang kemudian itu meriwayatkan dia jaga keadaan tadi. Kalau Rasulullah saja buat begitu, orang lain kemudian tak buat, itu tidak musalsal. Yang musalsal ni sampai kemudian, sekurang-kurangnya sampai kepada pengarang-pengarang kitab hadis itu, ataupun sebelum itu sikit dia akan kata musalsalnya setakat ini, lepas itu putus. Jadi sebenarnya hadis musalsal ini dia tidak ada kelebihannya yang tersendiri. Seperti setengah-setengah masyarakat kita ni, dia ingat hadis qudsi, dia ingat satu hadis lebih lah daripada hadis biasa ni. Padahal tidak. Kerana ada sifat-sifat tertentu saja dinamakan hadis qudsi. Bukan dia tu ada keistimewaan, dia lebih sahih atau apa. Tak ada. Dari segi itu sama saja. Yang menentukan sahih atau tidaknya sama seperti kita menilai hadis-hadis yang lain. Mesti dilihat kepada sanadnya ataupun isi kandungannya, mesti dilihat situ. Sama juga dengan hadis musalsal ini. Kadang-kadang kita tengok macam berlomba-lomba pula. Wallahu alam, adakah nak menunjukkan kelebihan ke apa? Ini sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Memang hadis musalsal itu ada dan diterima bersanad daripada syekh-syekh, tapi benda tu tidak perlu dikemukakan kepada umum. Sebab apa? Bukan ada keistimewaan khusus pun dalam itu. Yang lain-lain banyak lagi untuk diamalkan. Cuma dari segi riwayat tadi tu dia sebut, bukan musafahah tu, Nabi tak pernah musafahah pada ketika lain. Musafahah biasa, pegang janggut. Takkanlah dia tak pernah pegang pada masa lain. Jadi begitulah. Dia bukan ada kelebihan tersendiri, bergantung kepada sanad dan lain-lain, untuk seperti nak menilai hadis-hadis yang lain juga. Tapi untuk kesempurnaan, kalau orang tu belajar secara khusus lah, secara formal, memang elok juga dia terima musalsal itu. Tapi untuk umum tak perlu sanad. Tak perlu sanad. Jadi apa yang dimaksudkan musalsal bil awwaliyah ni begini. Seorang guru, dia akan meriwayatkan hadis yang mula-mula sekali dia terima daripada guru tertentu. Kalau daripada guru ni, hadis yang mula-mula sekali saya terima dengan dia ialah hadis ini. Itu yang dimaksudkan dengan musalsal bil awwaliyah. Dengan guru ini pula, hadis yang saya terima mula-mula sekali dengan dia ialah hadis ini. Dia pun bacalah, dia sebutlah. Dengan guru ini pula dia terima mula-mula sekali ini, tak sama hadis. Itu kita panggil musalsal bil awwaliyah. Misalnya
Ada riwayat yang sebut secara musalsal bil awwaliyah ni, antaranya yang disebut-sebut ulama, iaitu ni hadis, man la yarhamin nas, man la yarhamun nas lam yarhamillah. Umpamanya hadis itu, ataupun hadis-hadis yang dekat-dekat dengan lafaz dia itu, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Umpamanya hadis-hadis itulah, lebih kurangnya maksudnya, kamu kena kesian kepada makhluk di bumi ini, nescaya kamu akan dikasihani oleh Allah di langit. Hadis-hadis yang seumpama itu. Orang yang tidak kesian kepada sesiapa tidak dikasihani oleh Allah. Ini salah satu hadis yang disebut sebagai musalsal bil awwaliyah. Dari segi benda ni perlu diajar mula-mula, itu tak ada kaitan. Kebetulan guru itu dia sampaikan kepada murid ni yang mula-mula sekali itu. Jadi murid ni pegang. Inilah yang mula-mula sekali dia terima. Jadi bila dia nak ajar orang lain, dia pun sebut begitu juga. Ini satu cara, bukan suatu ketetapan. Bukan suatu ketetapan lah. Kalau dia tak buat begini pun tak apa. Misal kita belajar daripada awal lah Bukhari, tak kira lah dia terima daripada guru dia. Itu kah yang pertamanya, innamal a'malu binniyat? Tentu tidak, kan? Jadi tidak mesti terikat dengan ini. Kalau ada orang yang buat macam ni, itu perbuatan dia saja, bukan ada disiplin yang khusus, yang kata ada kelebihan kalau buat begitu. Tak ada. Sebenarnya tak ada apa. Itu saja, wallahu a'lam.